Mercedes C200. Kereta founder katanya. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM297,000. Deposit kalau letak 10% RM29,700. Road tax RM380. NCD ambil daripada kereta Myvi korang yang dah penuh tu 55%. Insurans RM3,615. Total upfront yang kena ready untuk C200 ni adalah RM33,695. Mercedes ni antara kereta yang paling cepat susut nilai. Jadi installment kita kirakan untuk 5 tahun. Sebulan RM511. Setahun RM60,132. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM3,615. Road tax RM380. Untuk servis RM3,500 satu tahun. Untuk wear and tear pula kita preparekan RM2,500. Total up yearly expenses untuk C200 ni adalah RM9,995. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM70,127. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM5,844 untuk sebuah C200. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM19,480. Kalau nak gunakan 20% pula daripada income, sebulan income kena ada RM29,220. Kereta apa yang menarik untuk kita kira untuk next video? Cuba korang komen.